Dua king crab. Waduh. Mana king crab tu? Tuh. Tengok. Abang mana boleh makan? Tuh king crab. Berapa ya? Pak, king crab ada tak? Bang, king crab ada. Apa ya? Oh, king crab. RM97 dengan 35. Wah, agak orang pemilik. Butik banyak kat sini. Dia namakan king crab. Atas ni pun ada kok. Tu rich look. Calorie. Oh, bukan jahit. Tak ada ni tukang jahit. So Okey guys, Assalamualaikum dan macam biasa jumpa lagi kat channel Maidi . Hari ni kita lagi terak di Shah Alam, section 7 Shah Alam. Tempat kita ni ada Kapitan Cafe, mana ada bazar pak beli baju macam biasalah. Kita round-round dekat butik-butik kat sini ya. Sebelah sana tu Deker yang terbakar itu ni. Panggil kita round sikit lah. Bandar Shah Alam section 7. Tu kedai Deker yang terbakar. Lama dah bakar ni. Dia dah buka tempat lain dah Deker ni. Jadi kita jalan kita kenal lah tengok kat sini ya. Dia banyak butik sama macam kat Wangi. Lepas tu banyak kedai mah. Isi juga lah kat sini. Saya kan ni banyak pakaian lah kat sebelah. Okay. Kopi gantung pakai. Oh, belakang. Ada juga murah belakang. Selera mana tadi? Ya tuan-tuan, ni sekitar Bandar Shah Alam section 7 lah. Banyak apa nama butik. Kita jalan sekali. Yang nak beli dekat bazar pun ada belah sana. So kat sini banyak lah butik-butik dia. Kita jalan-jalan dekat sini. Lalu ke belakang ada tu. Tasik Shah Alam. Tengok ni ya, orang belakang. Juga banyak murah-murah. Taman Tasik Shah Alam. Kita tengok dia punya tu kat belakang. Lukisan dinding ni
lebih kepada millennium, generasi Gen Z. Belakang ini dan dekat sini kita round tengok sekejap, so kita pusing balik. Lapuk keliling kampung. Rasa saya pernah ambil video kat sini dulu, lama dah. Dia punya mural art dah lama dah, tak ingat dah, tapi masih ada lagi lah mural art kat sini. Sementara bini kita beli baju, kita round kat sini dulu. Section 7 Shah Alam.